Korang, aku nak cakap, walaupun korang kesusahan, walaupun korang dalam kesesatan, korang mesti ada jalannya. Korang hanya minta tolong lah, apalah, tak akan berjaya. Korang buat apa-apa pun tak akan berjaya. Tapi hanya satu je boleh, ialah solat. Minta kepada Allah, tapi tak solat tak guna juga. Kita kena solat. Yasin. Tapi tak apalah. Suatu hari nanti aku yakin aku akan berjaya. Yang buat YouTuber semua tu akan berjaya juga, aku yakin. Suatu hari nanti. Korang buat video juga. Bukanlah ya Allah tengok seksi-seksi semua kan. Korang buat video, buat seksi-seksi. Itu maknanya korang tak ingat Allah. Walau macam mana pun aku tak tunjuk muka ke apa, tapi aku tak naklah puji diri sendiri. Tapi aku nak ingatkan korang mesti ingat Allah sepenuh-penuhnya. Aku tahu ya, hanya Allah yang akan boleh buat kita berjaya. Aku tahulah korang akan ketawa. Aku tahu korang akan ketawa. Korang tahu, alah, hai, manalah ada, kita orang akan berjaya sendirilah tanpa Allah. Korang cakap macam tu pun, Allah yang akan buat. Allah yang akan keluarkan apa video yang akan korang scroll. Tiba-tiba Yasin, kau tengok je. Itu tanya Allah dekat sebelah kita. Kalau kita macam nak solat ke, korang solat je. Tandanya Allah sebelah kita. Aku tahulah korang cakap, alah, aku tahulah. Tapi aku cuma ingatkan. Walaupun korang nak sangat dapat pahala masuk syurga, korang kena ingat amanah. Aku tahulah, alah, contoh-contoh jadi ustazah. Padahal kecil lagi, darjah 3. Aku cuma cakap je. Walaupun perempuan tu janganlah sombong sangat. Okeylah, aku tak naklah jadi ustazah sangat. Nanti korang cakap, alah, tu ustazah apalah. Padahal 3 tahun, darjah 3 je. Alah, hai. Lepas tu mesti ada ketawa. Alah, hai. Dah lah, malas dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati.